Adakah hati kita benar-benar terkesan dengan awal-awal surah Al-Adiyat? Wal-adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha. Demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya, serta mencetuskan api daripada telapak kakinya dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh. Nah, kenapa saya kata kita mesti terkesan dengan surah Al-Adiyat? Kerana surah Al-Adiyat menceritakan tentang seekor haiwan yang begitu liar, haiwan yang buas, sukar dijinakkan, namanya kuda. Walaupun kuda ini sukar untuk dijinakkan, namun kuda inilah yang akhirnya berjaya dikawal oleh manusia dengan banyak tujuan, antaranya tujuan perang. Maka kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat berikutnya, Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ini benar-benar kanud, yakni derhaka, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kuda pun boleh dijinakkan untuk berbakti kepada tuannya, mengapa kita yang tidaklah seliar kuda, tidaklah sekuat kuda, namun kita begitu degil dan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla? Maka ingat kisah kuda, ingatlah kedegilan kita sebagai manusia.